Antara tips jimat minyak ialah jangan buka aircon semasa memandu ke tempat kerja. Ialah pagi-pagi kan, masih sejuk lagi, betapa kita buka aircon. Tapi masalahnya apabila kita tidak buka aircon, windshield kita akan dipenuhi oleh kabus. Sewaktu hari hujan pula, kadang-kadang dalam kereta terlampau sejuk kan, dan kita matikan aircon. Dan masalah yang sama juga akan muncul, iaitu cermin kita, baik cermin pintu ataupun windshield, akan dipenuhi oleh kabus. Jadi untuk mengelakkan kabus, kita gunakan ni, glass anti-fogging agent. Cara guna sangat mudah. Mula-mula kita bersihkan permukaan cermin, kemudian kita sembur dengan glass anti-fogging agent. Kemudian kita ratakan menggunakan kain. Kita juga boleh apply produk ni di cermin sisi. Jika anda inginkan produk ini, boleh klik link yang saya sediakan di bawah.